Mat Kilau, pahlawan legenda Pahang, lahir sekitar tahun 1865 di Pulau Tawa. Sejak kecil, dia diasuh dengan ilmu agama, silat dan taktik perang oleh ayahnya. Tok Gajah menjadikannya antara anak Melayu paling cekap bertarung. Apabila British mula campur tangan di Pahang, Mat Kilau bangkit menentang dasar cukai dan rampasan kuasa kolonial. Bersama Tok Gajah dan Datuk Bahaman, mereka membentuk gerakan penentangan terbesar dalam sejarah Pahang. Dalam Perang Pahang, Mat Kilau terkenal dengan serangan gerila dan taktik serang hendap. Geraknya pantas, tidak dapat dikesan dalam hutan tebal. British menggelarnya The Invisible Malay Warrior kerana suka ditumpaskan. Selepas pertempuran besar di Ulu Tembeleng dan Semantan, British mengisytiharkan Mat Kilau sebagai penderhaka serta menawarkan ganjaran besar untuk penangkapannya. Demi keselamatan, Mat Kilau menghilangkan diri dan hidup dalam pengamaran. Berpuluh tahun, Mat Kilau bersembunyi di Siam, Terengganu dan Kelantan. Namanya tinggal legenda. Tiada siapa tahu sama ada dia masih hidup atau sudah mati. Ceritanya menjadi misteri paling terkenal dalam sejarah Melayu. Tahun 1969, seorang lelaki tua bernama Mat Sia mengaku dialah Mat Kilau. Selepas disahkan kerajaan, negara Gampar pahlawan legenda itu rupa-rupanya masih hidup. Beliau meninggal dunia pada tahun 1970 sebagai simbol keberanian Melayu yang abadi. Anda mahukan part 2? Sila komen. Jangan lupa subscribe, like and share.